Makanan pelik episod 2. Kalau nak ikutkan, kedai ni dia taklah pelik sangat, tapi dia confusing betul. Untuk first timer kalau datang sini, memang dia tak tahu nak ambil apa. Lauk dia banyak sangat. Even nama kedai dia pun tak tahulah apa benda. Macam-macam dia tulis kat luar tu. Waktu aku datang kat kedai ni, aku taklah lapar sangat. Jadi ada banyaklah masa nak rekod ni. Main dish dia banyak, side dish dia banyak. Tengok tu ulam dia banyak mana. Aku ingatkan dah habis dah menu dia dekat situ. Rupanya dekat tepi ni pun ada roti sarang burung kari kambing. Belah ni pula ada ikan bakar sumbat. Macam-macam lah. Sotong ada, kerang bakar pun ada tau. Yang bagusnya kat sini dia dah bagi sekali dengan harga, so kita tinggal nak ambil je. Yang datang kedai ni ramai sangat-sangat. Ni apa yang kita orang makan boleh tahan sedap juga, macam level-level hotel macam tu. Untuk reference, ni harga dia, tengok berbaloi ke tak. Overall experience kita boleh bagi 7/10. Agak berbaloi and tak menyesal lah datang sini. Dah keluar kedai baru aku nampak nasi ulam ikan sumbat nama kedai ni. Cepat follow, lepas ni aku nak review kedai Toye. Kedai Toye ni famous, masuk TV3 macam-macam lah. Kita tengok menyesal ke tak. Kita tunggu next video, okay?